Sekejap kita layan lah. Apa nak pergi macam galing pun resam pun. Apa nampak awal-awal dah nampak batu besar. Jangan asyik YouTube kan. Starting tak ada diskaun lah. Dah lah tak. Ikut sini bottleneck kan? Tak tahu. Ini yang bottleneck dia. Dan jam pun. Oh. Bukan? Wah, masuk kiri ke straight wah? Terus. Start tak ada diskaun. Naik dan naik dan naik. Okey tu. Aduh. Aduh. Ada seri. Aizu pun dah laju, tinggal aku kat belakang sekali. Ui. Naik teknikal, turun pun teknikal. Ui. Petronas mana? Situ? Ah, ada sana tu. Ya, aku nak cari. Boleh pergi? Jom. Zu, balik dari sini jom Zu. Balik jom. Tutup pula si Petronas. Faruk maju lah depan tu. Asyik Faruk maju. Faruk juga bagus. Sambung. Ha? Apa nama sungai ni? Sungai je ni. Sungai ke ni? Tu dia. Oi. Video. Zu, nampak tak Zu atas tu? Tengok sikit. Video. Ni tempat babi eh? Nak pergi. Tak nak follow diorang, kita potong kat sini. Ni pun dah 700 lah. Potong pergi peak, turun balik. 715. Aizu follow eh? Boleh. Alright, bye. Okay, Best. kita pergi peak. Potong tengah tu.
Baik ada member teman. Puncak Tok Ki. Oh, clear ke atas ni? Berapa banyak alternatif route dah? 3 alternatif route. Bukit Tok Ki, pentekian 366. Duh. Aduh, tak jalan lain ke? Ni 2 pokok kena tunduk. Berserah Tok Ki Trail Bypass. Sana ke sini? Sini. Naik lagi. Kalau ikut map, inilah last naik. 1.3 kilo lagi. 1.3 kilo lagi. Tapi tadi kena orienteering juga. Conclusion, kita ban Coros map. Betul tak sini Aduh, mana Coros kau bawa aku? Moss lumut apa bukan? Tajam gila oi. Air kena dah. Bawah kat kaki. Oh, nampak laut lah. Pokok-pokok. Buah nanas ke apa? Bukan pokok. Oh. Ni batu kapur, ni bukan marmar. Betul? Ni batu kapur ke batu gravel lah? Hujan. Stone. Sampai sama-sama dengan skema. Settle 12.9 kilo. Berapa je? 965. 965.